Selepas menang 1 juta, saya masih terus menyimpan, saya kekalkan duit itu dalam simpanan CJ simpanan premium saya, kebarangkalian untuk saya menang lebih tinggi. Kalau tanya apa saya buat dengan duit 1 juta tu, duit tu saya simpan dulu. Saya belum ada fikir lagi lah nak buat apa, tapi cuma mungkin minggu depan saya akan bawa adik-beradik saya pergi umrah. Saya ingat lagi, saya bawa mak saya balik daripada mak adik saya lah untuk saya jaga. Tiba-tiba isteri saya balik daripada kerja, tapi dia kata apa, awak menang Myvi lah pula. Saya sangat bersyukur lah menang tu. Jadi mungkinlah saya rasa amalan-amalan saya sebelum ini yang mungkin menyebabkan saya terpilih kali kedua lah untuk memenangi cabutan sebuah kereta Myvi. Saya ada 2 orang anak yang dah besar lah, yang baru dapat lesen kereta. Mereka sekarang ni pun belajar dekat IPG. Masa saya pencen saja, saya dah belikan mereka sebuah kereta untuk mereka berlatih lah. Jadi bila saya menang Myvi ni, dia orang memang sangat teruja bila dapat kereta tu. Lebih-lebih lagi nak raya kan. Jadi dia orang harap boleh dapat pakai kereta baru raya ni lah. Dan kawan-kawan saya yang datang beraya, memang saya tak bagi tahu mereka saya dapat sebuah kereta Myvi. Tak ada, tapi bila saya bagi tahu mereka saya dapat sebuah kereta Myvi, dia orang semua terkejut sangat sebab dia kata baru bulan 5 dapat 1 juta, bulan 1 dapat sebuah Myvi itulah. Jadi dia orang rasa macam sangat berbaloi lah kalau menyimpan dalam SSP ni lah. Jadi selepas saya menang, ramai kawan-kawan saya mula buka mata lah nak menyimpan dalam SSP ni. Saya nak bagi tahu pada rakan-rakan, pada anak-anak buah saya kat luar sana, jadikanlah habit menyimpan ni sebagai habit yang baiklah untuk mereka. Saya dah nampak hasilnya. Saya menyimpan dan saya dapat 1 juta ringgit, dan baru-baru ni saya dapat juga sebuah kereta Myvi. Cubalah usahakan untuk menyimpan sedikit demi sedikit. Saya rasa peribahasa lama, sikit-sikit lama-lama jadi begitu, memang ada kebenarannya. Saya dah menyimpan dan menang dengan BSN SSP. Anda bila lagi?